Akak pula. Lembabnya. Kulit kita. Okey. Kelembapan kulit kita. Okey, faham? Pakai dekat muka boleh ke yang mustu? Akak memang. Okey, faham? Pakai dekat muka boleh ke yang mustu? Akak memang dia keluarkan memang untuk pakai kat muka. Betul. Memang kita kena pakai kat muka. Tadi kita punya CEO dah pakai dah kat muka. Letak kat pipi. Letak dekat pipi. Kita nak test kelembapan. Pegang saya pegang. Tak jauh sangat. Dia kena dekat. Tak apalah, elektrik tak ada. Tak ada. Dapat. Tak nak takutlah. Takut elektrik. Nah. Elektrik. Ni nak check kelembapan kat kulit. Saja. Lama. Kau ni kelayangan ya. Jangan lupa check out. Kita punya mana-mana. Lepas apa jadi ni? 30 saja. Mana-mana kita tinggal lagi 30 saja. Tengok. Tengok. Tinggal lagi 30 saja. Tengok. Tengok. So dekat sini dia punya kelembapan 22%. Tunjuk. Cik ada kecil manis. Cik ada kecil manis lah saya rasa. Kecil manis check kat pipi. Kemanisan ni. Aduh. Yang nombor 2 tau. Yang 22% tu. Itu kenapa? 22%. Kenapa dengan kulit husband saya kenapa? Dia punya kelembapan tu 22% je. Spray Demis dia akan meningkat. Maksudnya boleh cek lembab. Saya kena adik. Tak kena lah, tak kena. Lembab. Flashback. Saya kena adik. End of flashback. Ni saya 22 nak tengok lembab dia pula. Mana? Saya saja cek dekat otak saya. Okey, man. Orang kata Cuba cek lembab dia. Cek lembab dia. Kalau tinggi. Okey. Inilah dia make up tak apa ke? Ni macam mana? Tepek je? Tepek. Tak payah tekan apa-apa? Tak payah. Jangan awak kena tekan. Janganlah jauh-jauh. On dulu. On dulu. Okey dah. Dia main pula Janganlah lari hanya. Pasti nak marah, tapi kena sabar. Dah siap belum? Sikit lagi jap. Sabar. Kelembapan Bakar. lebih kurang 25%. Sama-sama okey. lembab. Maksudnya tinggi dikit lagi lembab dia. Maksudnya dia lembab lagi daripada saya. Okey, akak pula. Lembabnya. Astagfirullahaladzim. Ya, teruskan. Sorry tau. Yang kau Yang tu saya tak jadi tau. Ya Allah,